Dan bila kita muktamadkan plan ini, tentunya ia tidak akan memenuhi hasrat semua pihak. Tetapi yang saya tekankan ialah keperluan menyantuni golongan yang kurang pengaruhnya kepada kita. Iaitu golongan berpendapatan rendah, golongan pekerja, peniaga-peniaga kecil yang juga mau hidup agak selesa. Sebab itu saya agak berkeras dalam soal ini tentang perumahan rakyat. Dan bila kita perkenalkan perumahan rakyat dalam keadaan yang kekangan yang ada, kita hadapi juga masalah. Kerana elit yang sudah selesa hidup dalam keadaan yang tersendiri dan mewah, dia tidak mahu diganggu. Dia lupa bahawa bila kita mengambil tanah dulu, peringkat awal itu, kita tak ambil kira, tidak mengambil kira kedudukan rakyat bawahan. Tapi sekarang, bila dengan keadaan terbatas begitu, dia rasa ada tekanan. Tentunya kita harus bincang dan santuni. Tetapi saya nak tekankan di sini kerana ada pengalaman. Kita bangun beberapa projek perumahan madani di mana bantahan itu dari golongan elit. Saya minta mereka faham dan kerjasama. Kita tentunya kita mengambil kira supaya jangan tergugat, terganggu sangat kedudukan mereka. Tapi mereka harus fikir, di mana nak letak orang ini? Di mana kita nak pastikan orang-orang yang berpendapatan rendah hidup dengan agak sedikit selesa. Kita kena bangunkan semula. Kita kena mau mereka merasakan mereka ini juga warga Kuala Lumpur. Bukan warga terpinggir di Kuala Lumpur.